Tadi ada satu orang meninggal di Masjid Alwi. Nama dia Hafiz. Saya duk panggil Hafiz, nama dia penuh saya tak tahu. Dia Chinese. Rasanya lebih kurang 20 tahun lebih dulu dia menganut Islam. Masa saya datang jadi mufti kali pertama pada tahun 2006, saya dah jumpa dia dah. Masa tu kali pertama saya jadi mufti. Sebelum saya berhenti 2008, kemudian datang semula. Masa tu dia masih sihat lagi. Dia pergi, dia kaki dia ada macam kurang payah sikit. Dia jalan. Dia hadir kuliah-kuliah saya dengan jubah dan serban dia. Dan kemudian dia pergi, dia duduk di Masjid Alwi. Dia datang masuk Islam, dia tinggalkan kehidupan dia ada perniagaan dia tinggalkan. Dia daripada Penang barangkali dia kemudian pergi ke Kelantan belajar, dia mari ke Masjid Alwi. Dia duduk, dia sentiasa memakmur. Kerja dia baca Quran, semayang, lepas tu hadir kelas. Orang bagi, dia tak ada apa dia nak buat. Mungkin tak ada ruang pekerjaan pun dia. Kadang-kadang orang bagi duit, saya pun alhamdulillah sumbangan dia pada. Dia dapat duit banyak, dia masukkan dalam tabung balik. Dia dapat duit banyak, dia beli sabun, dia beli apa, dia cuci Masjid Alwi tu. Saya ingat dia ni, saya suka gurau dengan dia sebab setiap kali saya bagi sumbangan pada dia, pas Masjid Alwi kuliah, saya akan pergi cari dia. Saya selalu kata dia, Hafiz, doa kepada saya. Dia tak apa cara dia lah. Dia kata sendiri boleh doa mah. Dia kan kata saya, dia tak doa. Ataupun mungkin style dia lah. Saya tahu, saya akan kata lagi setiap kali saya pergi, Hafiz doa kat saya. Direct contact ada. Maksud dia tak, sendiri boleh doa. Saya tengok, seketika saya tengok dia, saya rasa panjang kehidupan dia. Dia duduk tunggu antara masjid ni. Kalau kita pun merasa macam jemu, tapi dia tak jemu lah. Kerana agama, solat, ibadat, dia tak jemu. Pasal orang yang, kalau orang merasai nikmat, hari ni saya tengok dia mati di depan pintu tempat dia menumpang di Masjid Alwi tu. Dia jatuh dan dia meninggal. Orang main tengok, dia jatuh, siapa tak angkat lah, takut apa kejadian. Akhirnya tadi polis datang dan tengok, dan dia telah meninggal. Apabila meninggal, semuanya habis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis kata, yu'ta min asyaddin nasi bu's min ahli dunya. Allah bawa manusia yang paling derita hidup dalam dunia ni, dimasukkan dalam syurga. Sekali masuk je dalam syurga, sekali